Kaiju Ultraman Neos. Ni satu, ni pun satu. Maknanya ada dua lah. Ya, Kaiju Ultraman Neos memang ada dua ni je yang Bandai rilis. Tak percaya? Tengok ni. Bukan ni. Yang ni. Jap. Aku cari balik Ultraman Neos. Mana Kaiju Ultraman Neos? Ni Kaiju Ultraman Neos. Nampak tak? Ada dua je. Kaiju yang ni. Lepas tu Kaiju yang ni. Ada dua je. Yang lagi satu ni. Ni rare. Susah nak dapat. Memang aku tak jumpa lagi orang jual. So ada tiga je lah Bandai rilis. Kaiju yang pertama ni nama dia Alien Zamu. Alien Zamu ni muncul di episod 1 lah. Dia muncul je habis Bandai dia buat. Kita tengok dia punya detail pun boleh tahan. Tangan dia macam ada kuning-kuning ni. Sebab mungkin dah lama terperap orang yang jaga dulu perap berapa lama dalam kotak. Tapi detail dia yang lain boleh tahan mantap. Saiz dia 6.5 inci. Tapi lain dari yang lain Kaiju ni, kita tengok bawah tapak kaki dia. Bandai 1995 made in Korea weh. Kaiju lain made in China ataupun made in Japan. Sampai dia made in Korea. Kaiju yang lagi satu dia pun sama. Kita tengok bawah dia. Tak ada pun. Kat sini. Dia pun sama juga made in Korea. Aku tak tahulah kenapa Kaiju Ultraman Neos semuanya made in Korea. Nama dia Grand. Bukan Grand Motor. Grand Motor kau buat apa? Dia ni muncul di episod 1 juga sama dengan Alien Zamu. Tapi dia muncul dekat ujung-ujung episod lah. Kita tengok detail Grand ni. Ni bahagian kepala dia pun boleh tahan panjang juga sama dengan Siri lah. Betul boleh pusing-pusing sikit. Ni bahagian tepi kanan dia. Agak nice jugalah. Detail dekat depan ni aku suka. Tak, aku rasa macam lawa dia punya bahagian depan ni. Ekor dia pun boleh pusing-pusing sikit. Sikit je lah, tak nak lebih. Episod 1 Ultraman Neos ni pun dah memang sengit dah episod dia kena lawan dengan dua kaiju ni. Lepas tu muncul lah lagi satu Ultraman ni, iaitu Ultra 721. Lawan lah dengan dua kaiju ni. Barulah ada 2 lawan 2 kan. Okey, itu je lah review aku untuk kali ni. Okey lah kan, daripada tak ada kan. Okey je lah, bye.